Ada seorang sahabat Rasulullah berhijrah ke Madinah sehelai sepinggang, tak bawa harta, tak bawa modal, malah tinggalkan segala kekayaannya di Mekah. Ini kisah Abdurrahman bin Auf. Setelah sampai di Madinah, sahabatnya Sa'ad bin Ar-Rabi' menawarkan bantuan separuh daripada segala harta miliknya, rumah, wang dan perniagaan. Tapi Abdurrahman adalah seorang yang berjiwa usahawan. Beliau hanya menjawab, "Semoga Allah memberkati hartamu. Cukup sekadar tunjukkan aku di mana pasar." Bermula dengan menjual barangan kecil seperti minyak sapi dan keju, Abdurrahman bina semula empayarnya dari kosong. Beliau fahami selok-belok pasaran, belajar supply dan demand, dan bina strategi perniagaan dengan penuh kejujuran. Hasilnya, beliau bukan saja jadi orang paling kaya di Madinah, malah menjadi penyumbang utama yang membiayai ekonomi ummah. Dalam bisnes ini pengajarannya, modal bukan segalanya. Yang paling mahal adalah market insight dan mentaliti untuk berinovasi. Kisah Abdurrahman bin Auf jadi pedoman. Bila kita ada jiwa usahawan, di mana pun kita dicampakkan, dengan izin Allah, kita tetap akan membina empayar.